Usaha pastikan rakyat Sabah balik mengundi itu adalah tanggungjawab kerajaan negeri bukan kerajaan pusat. Namun sini seorang pemerhati tiba-tiba apabila melibatkan bab tanggungjawab dan kos. Muncul pula suara dari negeri di bawah bayi itu meminta campur tangan kerajaan pusat. Sindirnya lagi aneh apabila dalam isu lain kerajaan negeri cukup lantang menegaskan agar kerajaan pusat tidak mencampuri urusan Sabah, seolah-olah prinsip pendirian berubah mengikut musim nampaknya. Pemerhati berkata demikian merujuk kenyataan Ahli Parlimen Kota Belud, Isnai Raisah Munira Majlis, menggesa kerajaan pusat membantu rakyat Sabah yang tinggal di Semenanjung untuk pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 akan datang. Gesaan itu susulan kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahawa tiada undi pos bagi pengundi Sabah yang berada di Semenanjung. Dalam satu kenyataan, Isnai Raisah yang juga Ahli Jawatan Kuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi Parlimen berkata SPR berisiko menafikan ramai rakyat Sabah hak untuk mengundi. SPR mengumumkan PRN Sabah diadakan 29 November dengan 15 November pencalonan, manakala pengundian awal dijadual 25 November. PRN 17 Sabah menyaksikan 73 kerusi bakal dipertandingkan di 25 kawasan Parlimen negeri itu. Dalam perkembangan berasingan, UMNO memutuskan untuk menangguhkan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2025 pada 14 hingga 17 Januari depan bagi memberi laluan kepada PRN Sabah. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata tarikh awal PAU dirancanakan 26 hingga 29 November depan.